PMX beri had maksimum dia berkuasa. Anwar Ibrahim tidak lagi menjadi Perdana Menteri pada 2033 sekiranya Dewan Rakyat menerima cadangannya bulan ini. Pada 5 Januari 2026, PMX memaklumkan pembentangan rang undang-undang bagi mengehadkan tempoh jawatannya kepada 10 tahun ataupun 2 penggal. Ini mengubah landscape politik tempatan. Hanya parti PAS dengan lebih daripada 40 kerusi parlimen dijangka menolak RUU ini. Semua parti dalam kerajaan perpaduan yang dilihat menguasai 2/3 dewan menyokong usul tersebut. Parti-parti Borneo khususnya tidak mahu seorang Perdana Menteri yang terlalu berkuasa akibat tempoh pemerintahan yang terlalu lama. Maksudnya kalau dia terlalu lama di Putrajaya, maka dengan itu menjadi satu halangan kepada agenda Borneo First. Parti Bersatu ketika dibentuk pada 2016 telah mengusulkan perkara ini. Maka dengan itu 10 tahun lalu pun Bersatu menyatakan kita perlu ada had masa untuk tempoh pemerintahan mana-mana Perdana Menteri. Dan ini diusulkan sewaktu Bersatu dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Sokongan dalam Dewan mencukupi, hanya menunggu pembentangan apabila Parlimen bersidang bulan ini. Ini sudah pasti berkait dengan tuntutan DAP pada penghujung Disember agar reformasi institusi diutamakan. PMX juga mengumumkan usul memisahkan peranan pendakwa raya dan peguam negara. Kedua, pembentukan Ombudsman, satu tempat untuk rakyat mengadu salah guna kuasa. Dan ketiga, Akta Kebebasan Maklumat yang sudah lama dipraktikkan di Selangor. Dari segi bantuan kepada perniagaan SME, Small Medium Enterprise, yang menjadi tunggak sokongan kepada DAP, PMX mengumumkan cukai sewaan diturunkan ke 6%, pengecualian cukai perkhidmatan untuk perniagaan dengan jualan bawah 1.5 juta ringgit setahun, serta penangguhan dan pengampunan penalti e-invoice. Ini boleh dibawa oleh DAP turun ke bawah ke penyokong-penyokong mereka di bandar dan ini boleh dibawa oleh DAP turun kepada penyokong-penyokongnya di bandar-bandar di pantai barat Semenanjung. Berbalik kepada usul paling utama, had tempoh Perdana Menteri, tidak kira apa motivasi PMX, ini merupakan satu langkah besar dan pasti menjadi peluru besar apabila PRU 16 berlaku, berkemungkinan pada 2027. Walaupun sistem Westminster di seluruh dunia enggan melakukan perkara ini dari UK sampai ke Australia, melihat sejarah Malaysia di mana sukar untuk menamatkan pentadbiran mana-mana Perdana Menteri, ia dilihat sebagai satu langkah yang positif. Maka dengan itu, syabas Madani.